baru nak record kan. Okey. Okey, contohnya macam ni. Kalau kita nak buat satu bisnes, saya ambil bisnes yang kecil, yang biasalah orang kata kita boleh start up esok juga. Saya buka lah gerai burger. Kurang-kurang saya kena ada modal lebih kurang dalam 5,000. Tapi bila saya nak balik modal, okey, mungkin akan ambil masa ya, akan ambil masa beberapa lama. The higher kita punya sales, the bigger capital dalam dunia konvensional. Kalau kita nak income berjuta, kita kena ada modal berjuta juga. Itulah lumrah dalam dunia konvensional, bisnes konvensional ya. Tak kira apa industri pun. Namun, sebaliknya, dalam industri MLM, modal yang kecil tapi boleh dapat income juta ni. Cepat atau lambat je. Kalau kita nak cepat, kita boleh buat cepat. Nak lambat, kita boleh buat lambat juga. Tu yang best tu. Dan industri konvensional, biasanya modal yang kita gunakan tu, kita letak, kita tak boleh nak expect esok balik modal. Minggu depan balik modal. Bulan depan balik modal. Tak boleh. Biasanya dia akan makan masa beberapa bulan ataupun beberapa tahun. Okey, beberapa tahun baru balik modal. Tu cerita-cerita balik modal. Belum profit lagi tau. Kadang-kadang modal pun tak boleh balik. Betul ke betul? Jadi dekat sini, we are at the right industry. Because why? Industry proven. Kalau kita tengok dekat sini, kita ambil data daripada statistik yang menyatakan global direct selling value adalah 160 billion dollar. We are talking about it's a $1 billion punya industry. Dan dia semakin hari semakin bertambah. Last year, kenaikan tahun ini adalah lebih kurang 7%. And we are at the right, orang kata, segment. Sebab apa? Kita bercakap tentang health product. Okay, health and nutrition product, weight loss, lebih kurang dalam $1 billion value. That is big, huge. Okay, maksudnya dah lah zaman sekarang ni orang makan, tak exercise, obesity melambung, kan? Malaysia antara negara yang ramai sangat obesity dan sebagainya. So, weight loss dan juga nutrition, health and nutrition industry memang sangat-sangat besar. 1 billion we're talking about. And direct selling top income earner dalam industri, latest statistic shows that diorang punya income adalah 13 juta dolar in a year. So, memang besar lah. So, kita nak buat tak nak buat je cerita dia. Kita sama ada nak buat atau tak nak buat sahaja. So, maksudnya kita dah berada di dalam right industry. Lepas tu kita berada di right platform. Dah proven pun lagi sama ada kita nak buat atau tidak je lah sekarang ni ya. Okay, now. Penting juga untuk kita ketahui siapakah di belakang Luminova. Tulang belakang Luminova ni siapa. Okay, mereka ni adalah DNA Luminova Global Leadership Powerhouse. Yang lain tak bukan ialah Datuk Zamri sebagai founder, CEO kita. Beliau ni sebenarnya start daripada usia yang muda. Beliau terus start dengan manufacturer. As a manufacturer, dia ada kilang, buat produk kesihatan, GMP certified. Dan bukan sekadar pasarkan produk dekat dalam Malaysia, malah dekat luar negara pun. Sampai hari ni pun masih supply lagi dekat beberapa company, syarikat luar negara. Dan begitu juga dalam pasaran Malaysia, okay, beliau bukan sekadar produce produk untuk produk founder, malah beliau juga pasarkan ke dalam chain. Used to be macam Watson, Guardian dan juga Mydin. Okay, so kepakaran beliau dalam product development memang tak dapat dinafikan. Beliau sangat teliti tentang produk quality. Pembangunan produk tu memang kepakaran beliau lah. Jadi bukan itu saja kita kan kalau kita nak duduk dalam dunia network marketing ni, kalau saya lah, kriteria yang saya nak adalah owner dia tu, pengalaman owner dia tu penting. Adakah dia faham tentang network marketing? Dia pernah tak join network marketing? Dia pernah jadi leader tak? Dia pernah tak buat kerja-kerja sampai ke bawah ni, buat presentation, lepas tu table talk dan sebagainya. Dia pernah involve dalam education system. Itu penting. Sebab kalau tak, dia cakap ayam ngetik, ayam ngetik. Susah dia nak faham. Tapi Alhamdulillah, okay, we are so lucky because Datuk Zamri bukan sekadar sebagai business owner, bukan sekadar sebagai manufacturer, malah beliau ada pengalaman dalam dunia network marketing. Okay. Dan macam saya sendiri, Alhamdulillah, okay, saya diperkenalkan dengan dunia network marketing tahun 2012. Baru lagi taklah begitu banyak sangat pengalaman. Namun, okay, because of the passion, okay, dan saya juga dilantik sebagai bukan sekadar top income earner dekat dalam company tersebut, malah telah dilantik sebagai regional trainer untuk contohnya macam training yang berjumlah 10,000, 50,000 kan. Jadi dekat situ kita ada pengalaman lah international company. So
bagi saya sendiri personally, network marketing ni memang satu industri yang sangat-sangat saya suka dan saya enjoy dan saya learn a lot. The more I know, the more I rasa macam banyak lagi nak kena belajar. Macam tu. Dan begitu juga dengan kita punya COO Coach Khairul yang bukan sekadar 18 tahun pengalaman dalam industri network marketing, malah 8 tahun duduk dalam management. Dan beliau ni memang dedicated, goal getter. Kalau apa-apa dia memang akan achieve je KPI, achieve je dia punya target tu. So memang kita bertuah kerana adanya beliau. Beliau bukan sekadar seorang leader, berpengalaman dalam management, juga sebagai orang kata trainer juga. Jadi kita gabungan tiga ni, trio ni memang sangat-sangat cantik dekat dalam Luminova Global. Alright? So seterusnya kita ada juga Dr. Ahmad Zaki sebagai kita punya Financial Syariah yang akan hadir pada kita punya event 1 November nanti, Leap 1.0. Okey, begitu juga kita ada Dr. Tengku Arif yang mana beliau merupakan penasihat produk. Mereka ni memang pakar dan akan memberi nasihat untuk dari segi produk, dari segi syariah dan sebagainya. So this is important. This is elemen yang penting dekat dalam company kita. Okay, so apa visi dan misi Luminova ni? Sebenarnya Luminova ni saya boleh kata kita pun orang kata dah pernah buat bisnes konvensional, kita dah pernah involve dalam dunia network marketing. Kenapa agaknya kali ni kita hadir sebagai owner network marketing? Sebab rasanya kita dah penat nak kayuh kapal orang dan akhirnya tumbang. Jadi kami nak tarik tangan kawan-kawan semua untuk jom kita buat kapal sendiri kat sini. Lagipun kita ada sama-sama pengalaman pahit manis dalam dunia networking. Lepas tu kita kalau boleh kita nak buat yang terbaik sekali untuk sahabat-sahabat kita. Kan? Jadi dekat itulah tujuan utama kita lahirkan Luminova dan kami ni nak hasilkan satu company yang ada ekosistem yang lengkap. Yang pertama, dari segi pengalaman top management. Yang kedua, kita ada pakar penasihat kita untuk produk dan juga syariah. Dan yang ketiga, kita ada produk yang bercakap dekat dalam pasaran. Makan tu nampak perubahan. Dan yang keempat, kita ada marketing plan. Saya boleh kata marketing plan kita agak orang kata lukratif dan adil lah untuk orang buat, siapa buat dia dapat. Macam tu. Dan yang best ni kita ada button withdrawal. So kita boleh withdraw dan kita boleh dapat duit kita masuk ke dalam bank kita. Ini sangat penting tau sebab kita buat kerja, kita nak income. Jadi kalau tak ada button withdrawal tu payah sikit kan. Asyik nak kena recruit kan, nak tukar point saya. Kita sendiri ada pengalaman tu lah, sebab tu kita faham. Dan kami juga ada, ni yang kebanyakan company tak ambil berat, kita ada sistem. Maksudnya apa? Maksudnya kami namakan sebagai Nova Success System, yang mana dalam Nova Success System, di bawah Luminova Global Sdn Bhd ada satu kita panggil Nova Success System. Sistem yang bergerak, yang menggerakkan Luminova Global ni dengan adanya sistem supaya semua orang boleh start daripada zero dan boleh bermula daripada zero pergi ke hero. Siapa saja yang follow through the system, follow through the step, insya-Allah boleh berjaya sebab sistem ni dah proven. Dan gabungan dalam sistem ni antara faktor dia adalah kita ada akademi kita sendiri, Luminova Academy kita yang menghasilkan training-training dan juga modul-modul yang membantu network kita untuk siapa saja yang tak pandai pun boleh jadi pandai. Siapa saja yang orang kata dia tak perlu jadi hebat, dia tak perlu handsome, dia tak perlu terror, merah, tak perlu. Dia sekadar mahu, asalkan mahu. Asalkan mahu saja boleh berjaya. Dan bukan sekadar itu, kita juga ada kita punya core value yang kita carry, itu empowerment, kita saling membina dan kita integrity, ketulusan dan juga kita sentiasa nak capai piawaian lebih tinggi dalam industri, itu excellence, dan kita ada satu community yang saling sokong menyokong antara satu sama lain, dan innovation kita sentiasa improvise dari segi sistem education, dari segi quality produk, dari segi penambahbaikan sama ada dalam company ataupun dalam kita punya network. Jadi ini yang membuatkan Luminova Global ni agak lain daripada yang lain. Dan bukan itu sahaja, malah kalau kita tengok dekat sini the culture. Kita akan inject culture dekat dalam kita punya Luminova ni supaya semua orang akan
contoh kita ada fun culture, berjumpanya memang fun, happy. Macam tu kan. Lepas tu apa nama, sentiasa empowerment antara kita ni, kita saling bantu membantu. Tak kisahlah sideline ke upline ke downline ke upline ke, kita sentiasa ada satu tema kita panggil one big team, one big family. Kita sebuah family besar, Luminova Global Culture tu yang kita induce kan. Okay. Lepas tu selain pada tu ni kita nak cerita tentang produk. Okay. Memang produk, ada banyak produk dekat dalam pasaran, tapi kita kena bagi faham kepada sama ada consumer, pengguna ataupun ahli-ahli kita bahawa dia kena ada step-step yang betul nak makan produk ni. Tak, kalau contoh kita belilah produk yang mahal pun, produk harga kayangan, tapi kalau kita tak cuci usus kita, produk tu takkan efektif, dia tidak akan sampai ke tahap yang kita nak. That's why kita kena cuci usus kita. Kita ada kat sini ekosistem yang lengkap yang kita adakan dengan 4E, perjalanan holistik kita, iaitu bermula dengan eliminate ataupun cleansing, buang toksin, reset sistem pencernaan, buang blockage dalam badan. Sekarang ni pun saya kan, saya nak cakap tu serang ni saya punya testimoni. Saya ni susah sikit nak try produk, nak makan produk. Lagipun saya suka sangat makan fiber sebelum ni, menyebabkan ada inflammation dalam usus saya. So saya dah saya kurang percaya. Tapi dengan Detox Ease ni, satu, rasa dia sedap. Yang penting rasa sedap, nak makan hari-hari kan. Yang keduanya adalah dia memang, walaupun kadang-kadang kita dah berusia, metabolism kita rendah kan, tapi Detox Ease works. It works tau. So dia memang boleh membuangkan, dia taklah boleh lari ke toilet ataupun tak dandan ke, atau sakit perut mula boleh guling tu, berguling tak ada. Okey, tapi dengan senangnya pagi makan malam, pagi besoknya kan, kita goncang je dengan air, shake. Lepas tu besok dia akan keluar. Banyak kan. Lepas tu dia buang angin. Dia memang buang angin. Kan? So badan rasa ringan sangat. Lepas cleanse, kita barulah kita rawat. Okey, kita rawat dengan apa? Kita ada produk kita yang seterusnya adalah Moriva dan juga Nova X Coffee. Okey, kita pun memang kita minum kopi pun hari-hari. So kenapa kita minum kopi yang memberi manfaat kepada diri kita? Sebab Nova X Coffee ni contoh macam Nova X Coffee ni, orang kata dia ada banyak kita panggil superfood. Contohnya macam garam buluh, lepas tu kita ada black garlic, kita ada black ginger, manggis. Ini semua superfood yang boleh bantu diri kita untuk mendapatkan tahap kesihatan yang tinggi. Dia bukan sekadar untuk sama juga dengan Moriva ni, dia bukan sekadar untuk membaiki sel tau. Dia tingkatkan oksigen, immune system. Maklumlah zaman sekarang ni kan, COVID lah, influenza lah, senang sangat orang dapat. Betul ke betul? Kan anak-anak semua asyik-asyik pergi sekolah kena influenza, pergi sekolah kena influenza. Saya nak cerita, influenza ni kan, kalau nak ambil vaksin pun berapa dah? Kurang-kurang dekat 100. Lepas tu kalau nak, contoh kalau dah kena influenza, nak kena ambil antiviral dia, okey, pun dekat 100. Belum cerita ubat lagi. Lepas tu test dia berapa? Test dia pun dekat 100. So altogether berapa? RM300. Daripada every time nak kena RM300, baiklah kita buat prevention, betul tak? Okay, so Moriva dan juga Nova X akan bantu untuk membaiki sel dan tingkatkan oksigen immune sistem kita untuk kita prevent. Janganlah dah kena sakit baru nak cari ubat. Ini bukan ubat, ini rawat. Okay, ini betul-betul rawat ni. Dia akan memperbaiki sel. Dan ada juga orang bagi feedback kat kita, wallahualam lah, ini different people with different body system kan. Penerimaan dia berbeza. Jadi dekat sini untuk testimoni yang bagi tahu kat kita, mata cerah. Kan mata cerah, tak perlu nak pakai spek lagi. Itu antaranya. Lepas tu yang keduanya, dia boleh nampak skin glowing and much better. Skin texture. Lepas tu pigmentation dia makin kurang. Apa nama kita nampak dekat situ. Dalam tempoh seminggu sahaja. Dia makan, kalau Moriva tu dia makan pagi dan malam. So dalam tempoh seminggu you kena makan macam Cik Sarip katakan saya, ambil gambar before and after. Makan sekarang, lepas seminggu you ambil gambar lagi sekali, tengok memang boleh nampak perbezaan. Okay, so itu untuk rawat. Selepas rawat kita buat apa? Selepas rawat kita enhance dengan Glowberry. Glowberry ni sesuai untuk lelaki dan wanita. Okay, dia ada banyak sangat
khasiat, especially berries kan menghasilkan antioksidan dan juga vitamin C yang banyak. So kalau you nak kulit glowing ke, nak cerah, nak cantik, nak orang kata apa, dari segi kuku, rambut dan sebagainya, makanlah glowberry khas untuk lelaki dan wanita. Kalau untuk wanita sahaja, okey, ini saya nak cerita kalau mereka yang mengalami masalah period pain, itu tandanya ada something yang tak kena lah. Jadi you kena makan Femglow ni supaya boleh regulate balik you punya period, dan yang kedua mengurangkan period pain tu sebab dia akan bersihkan kita punya rahim tu. Dan contoh ada orang pula, sebab kita ada produk sampel kan, ada orang pula dia dah menopause, bila dia makan Femglow ni dia keluar ketul-ketul sebab dia cuci balik dalam rahim kita. Dah lah keluar ketul-ketul kan, lepas tu dia macam pirik balik tau. So dia maksud saya ni dia dalam fasa nak menopause lah. Dia dalam fasa nak menopause, dah tak datang, period dah lama kan. Lepas tu datang balik, lepas tu dia period dan dia stabilizekan dia punya hormon. Ini testimoni kan, dan tak semua orang berlaku perkara yang sama. Namun kalau orang dah capai dia punya menopause tu, menopause je lah. Tapi walaupun dia menopause, dia punya mood tu stable. Kan, dia punya mood tu stable. Itu yang penting Kalau mood swing ni susah sikit. Okay, now selepas rawat kita nak buat apa? Kita energize dia, empower dia. Kita orang kata maintain dengan Vital Brew. Kalau untuk wanita, kalau dia pergi jalan-jalan jauh-jauh, travel long distance, boleh minum juga. Kalau orang lelaki nakkan tenaga kan, minumlah Vital Brew. Vital Brew ni kita nasihatkan untuk minum. Kalau kita nak minum Vital Brew ni, contohnya macam setiap 3 hari sekali. Kan, lepas tu 3 hari sekali. Tapi ada juga yang rajin nak minum hari-hari. Dia ada kesan sampingan tau. Tak tahu tak apa kesan sampingan. Jangan marahlah kalau nak tambah orang rumah lagi. Itu saya tak boleh nak bagi jaminan itu dia punya kesan sampingan minum Vital Brew tau. Okay. So itu antaranya lah itu tanggung sendiri tau. Jadi kat sini kita dah ada satu perjalanan ekosistem yang lengkap untuk kesihatan kita. Mula-mula kita detox, lepas tu kita rawat, lepas tu kita enhancekan lagi dan seterusnya kita maintain. Cantik sangat. Kita akan tambah lagi beberapa produk lagi yang akan datang. Okay, so kita akan tambahkan lagi dalam cycle yang sama Jadi ini adalah ujian makmal yang mana anda nampak dekat sini. Produk kita memang dah lalui ujian makmal, memang tak adalah bahan-bahan yang terlarang. Dan kita ada testimoni kita yang mesti cakap tadi, Vital Brew ni bukan sekadar untuk menjadi lelaki gagah perkasa tau. Sesuai sangat untuk orang yang ada masalah prostat. Tak larat tau masalah prostat ni, tiap-tiap malam bangun, setiap jam bangun untuk pergi ke toilet. Alamak, kesian. Kan? Lepas dia macam Pak Lang ni, dia dah mengalami selama 6 bulan. Okay, setiap jam bangun untuk pergi ke tandas. Tapi lepas makan Vital Brew, okay, dia bangun sekali je satu malam. Bagus ke bagus? Bagus sangat. Jom kita dengar daripada Pak Lang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tirmizi Abu Bakar, dikenali panggilan Pak Lang. Okey, sebelum ni saya mengalami masalah prostat. Setelah 6 bulan yang lepas, sampailah hari yang saya jumpa dengan Vital Brew ataupun kopi Lumi Nova. Okey, jadi biasa ke office itu, sampai di office, daripada pihak office bagi saya segelas minuman kopi ini, saya mencuba. Nampaknya hasil cukup baik. Sebab sebelum ni saya memang setiap malam, setiap jam, kalau tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 6, setiap jam kena bangun kencing. Dan kencingnya meleleh. Saya mengalami masalah ni selama 6 bulan. Saya minum sepaket pada hari itu di office. Hari itu penyelesaian masalah saya. Malam tu saya tidur di hotel sebelum balik ke Penang. Saya hanya bangun sekali waktu subuh. Hanya sekali saja. Satu keajaiban berlaku pada saya. Allah Ta'ala anugerah, yang mana saya usahakan dengan minum kopi ini, ia berhasil sangat. So saya mohon sekiranya ada masalah-masalah yang ada prostat yang di luar sana, cubalah minum kopi ini, ia terbaik.
Sekian makluman saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Syukur. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Lang daripada Penang, dan seterusnya kita ada juga testimoni yang berikut, iaitu Madam Chong atau Datin Chong, Datin Chong, yang mana datang daripada Kepong, umur 51. Nampak muda sangat kan, sebab dia amalkan Moriva Cell Plus 7 hari, lepas tu kulit dia tegang, glowing, cerah, kedut, dengan lingkaran mata pun dah makin pulih, pigmentation pun berkurang, kulit pula rasa halus dan mudah berseri. Dia bila kita punya sel ni, dia akan rawat keseluruhan sel daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Adalah dia tingkatkan immune system dan juga boostkan kita punya ni kan, metabolism. Malah dia juga nampak daripada luar juga kulit makin tegang dan sebagainya. So kalau rasa nak cantik luar dalam kan, makanlah Moriva Cell ni, satu pagi satu malam, satu pagi satu malam, anda akan nampak perubahan dia yang sangat ketara. Dan seterusnya kita ada juga pengguna Detox East dan juga Moriva Cell, yang mana pun Zulaika ni dia makan, dia nampak. Saya sebenarnya mula-mula tak percaya, tapi bila saya makan sendiri kan, saya nampak memang betul lah, logik lah. Sebab apa? Dia selama ni Puan Zulaika ni dia rasa letih, susah nak fokus. Lepas guna je Detox East, badan rasa lebih ringan dan berat badan pun turun 6 kilo. Kan, dengan minum 2 sachet detox. Saya kata biar betul kan. Tapi sebenarnya memang betul. Sebab bila dia makan hari ni, selang tu dia makan lagi, dia punya pembuangan tu semakin lancar, semakin lancar, semakin lancar. Sebab Puan Zulaika dia bagi tahu kat saya, dia punya pembuangan bukan konsisten. Dia kadang-kadang seminggu sekali baru buang. Alamak, saya kata itu memang tak normal tu. Tapi bila dia makan detox, hari-hari buang banyak pula tu. So dia turun 6 kilo. Dan ditambah pula dengan Moriva Cell Plus, energy dia memang orang kata konsisten lah. So kita kena amalkan detox dulu. Apa hal detox dulu, lepas tu baru kita rawat. Ingat ya. Dan sekarang tibalah masanya kita cerita pasal pelan pemasaran Luminova Global. So dekat sini kita memang ramai yang cakap dengan kita, wow. Sebab apa? Plan kita bagi antara yang paling banyak lah bonus, iaitu 12 bonus altogether. So malam ni saya tak akan kupas semuanya. Kalau anda nak tahu tentang produk ataupun pasal marketing plan, anda boleh attend kelas yang kita adakan setiap hari Khamis jam 9 malam. Untuk malam ni kita bagi tahu konsep je. So untuk kita punya bonus, kita bagi bonus sponsor. Sekarang saya dah sponsor. Anda dah sponsor orang tu, anda dapat dah bonus sponsor. Anda jadi presenter, anda dapat lagi bonus presenter banyak tau. RM75 untuk package Luminova 4, Luminstar 4. Itu besar tu, banyak tu. RM75 untuk jadi presenter kan, banyak lah. Presenter key in bonus. Key in bonus dapat lagi upgrade. Macam ni. Contoh, Ali join anda, ambil package paling kecil. Dia upgrade package besar, dia dapat lagi. Ali dapat lagi bonus. Berapa bonus? 3 bonus altogether. Sebenarnya ada lagi beberapa bonus yang dia boleh dapat lagi, pairing bonus dan matching bonus. Tapi saya nak cerita 3 ni wajib dapat. Bila Ali upgrade, anda dapat bonus. Ali upgrade lagi, anda dapat bonus lagi. Best ke best? Best sangat. Dan presenter bonus ni sesuai dengan kita punya culture, yang mana kita bantu satu sama lain. Tak kisahlah daripada grup mana, tak kisahlah daripada bangsa apa, daripada negara mana, kita bantu. Sebab apa? Bila kita jadi presenter, contoh, orang tak tolongan kita pandai cakap Cina. Orang tu tak pandai cakap Cina. So kita bantu. 10 orang close. Kita presenter kan. Jadi kita dapat lah untuk 10 orang tu kita dapat tau. Bonus presenter. Berbaloi ke? Berbaloi sangat. So kat sini kita tanamkan culture, one big team, one big family. Kita bantu antara satu sama lain, tak kisah daripada grup mana, sideline ke downline ke upline ke, macam tu. Lepas tu kita ada pairing bonus of course. Fast start bonus untuk the first 30 days kita bagi double bonus tau. Lepas tu Unilevel sponsor bonus, matching bonus. Ini semua adalah bonus-bonus yang buat sebelah kaki pun terpaksa terima bonus. Dan yang best ni kita ada reward point bonus. Yang mana reward point ni kita kumpul-kumpul, kita boleh dapat banyak sangat reward dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk gadget ataupun dalam bentuk trip, travel dan sebagainya. Rebate maintenance bonus. Maintain pun dapat rebate. Best ke best. Lepas tu untuk Unilevel maintenance bonus, team maintain kita auto dapat. Inilah passive income yang kita nak dapat ni. Dan of course seterusnya kita ada stockist bonus. Saya akan terangkan satu persatu. Dimulakan dengan package yang kita sediakan daripada L1,
L2, L3 dan L4. Lumista nama dia Lumista 1, 2, 3, 4. So bermula dengan hanya RM130, anda boleh dapat satu kotak. Memang sangat affordable, harga mampu milik. Ni harga rahmah namanya. Okey, package rahmah. Okey. Sesuai lah untuk student ke apa kan. Lepas tu ini sekadar untuk jadi penggunanya. Kita tak naklah jadi pengguna. Kita nampak business opportunity. Kita nak buat business ni. So kalau nak buat business, kita suggest untuk consider Lumista 2 atau 3 atau 4. Yang paling bagus 4 lah. Okey. Yang mana bermula dengan RM240 dapat 2 kotak. Kalau Lumista 3 bermula dengan RM1,200 dapat 10 kotak. Ataupun untuk Lumista 4 RM3,600 dapat 30 kotak. Sebenarnya kalau anda tengok dekat sini normal price dia pun sebenarnya anda dah nampak ada diskaun kat situ. Sebab normal price untuk Lumista 2 adalah RM260. Lumista 3 sepatutnya RM1,300 dapat RM1,200 je. Kalau Lumista 4 ni lagi untung sebab sepatutnya RM3,900 dapat RM3,600 je. Dan sekarang ada promotion sebab kita baru launch company kita secara betul-betul rasminya 18 hari bulan 8. So kalau 18 hari bulan 8, sekarang dah berapa bulan? 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ni. Dalam tempoh 2 bulan lebih ni orang kata kita masih jalankan promosi ni khas untuk anda tau. Sebab apa kalau anda nampak kat sini Lumista 3 kita bagi RM720 je. Anda boleh unlock semua pendapatan untuk Lumista 3. Jimat 480 dapat 6 kotak produk. Atau sebaik-baiknya anda ambil lah Lumista 4 dengan hanya RM2,400 je anda dapat 20 kotak, dah jimat dah RM1,200. Siapalah nak bagi, dan special offer ni bukanlah forever. Jadi special offer ni anda kena grab cepat-cepat sebab dia akan berlangsung sampai satu tarikh yang akan diumumkan. Tak lama je lagi ni. Saya cakap tu serang So dekat sini untuk naik taraf upgrade ni kan, untuk Lumista 1 kita perlukan 60 hari sahaja. Maksudnya dalam tempoh 60 hari ni anda kena guna maksimum anda punya opportunity untuk upgrade. Kalau anda upgrade dalam tempoh 60 hari, okey, anda hanya bayar top up sahaja. Anda tak perlu bayar full. Maksudnya apa? Okey, sekarang dah Lumista 1, bayar 130. Nak naik ke Lumista 2, kan? Nilai dia 240, betul? Tak payah bayar 240, anda top up je. Kalau lah dalam tempoh 60 hari. Tapi kalau lebih daripada 60 hari, kalau lebih dah tentulah kena bayar lah full RM240. Nampak? Bagus ke bagus? Bagus sangat. Lagi bagusnya adalah Lumista 2 ni kalau anda dah jadi Lumista 2, nak naik ke Lumista 3 atau 4 ni tak ada limit time. Anda upgrade lah bila-bila masa pun tak apa. Man-man. Slow-slow. Kalau nak slow lah. Kita buat binary. Mentor saya selalu cakap, fast is fun, slow is pain. Kalau anda buat slow-slow, anda punya income pun slow-slow, anda punya motivasi pun slow-slow padam. Ni saya cakap tu serang. So kalau nak buat binary, kena laju-laju, cepat-cepat, baru income besar kan. Hati pun senang. Jadi kat sini Lumista 1 kalau nak pergi ke Lumista 3, ke Lumista 4 tidak ada had masa. Okey, jelas hanya bayar top up sahaja. Boleh buat sikit-sikit. Bila sikit-sikit anda akan akhirnya sampai ke Lumista 4 juga. Boleh unlock semua bonus yang Lumista 4 dapat. Okay, sesuai? Right. So sekarang kita nak cerita pasal konsep. Okay, first step kita suggest anda untuk jadi ambassador. Maksudnya apa? Makan produk tu untuk diri sendiri. Jangan nak sibuk nak promote sedangkan anda tak tahu khasiat dia, anda tak tahu rasa dia macam mana. Dan people don't believe, people buy things because of maksudnya anda share ikhlas daripada hati. Tapi kalau anda tak pernah try, anda tak pernah cuba, macam mana nak try? Nampak tak? So, kita kena, orang kata, believe the product. Believe in the product. So, you should, orang kata, you should consume the product and, orang kata, rasa dia, rasa perubahan dia. Barulah kita boleh bercakap dengan orang lain, betul ke? Okay, jadi dekat sini, contoh ni, saya bagi contoh. Anda tahu tak, anda join dengan satu IC, anda boleh buka 3 account. Maksimum 3 account Jadi dalam kes ni saya katalah contoh, ini contoh saya tengok Puan Zaiman lah. Puan Zaiman ni rajin masuk Zoom. Terima kasih Puan Zaiman, okay. So contoh ni Puan Zaiman lah. Puan Zaiman ni, okay, buka 3 account. 3 account Lumista 4.
Okay, so dengan satu IC boleh buka 3 account. So Puan Zaimah taja diri sendiri pun dapat commission tau. Best ke best? Bagus ke bagus? Bagus sangat. Okay, sponsor commission dah tentu dapat 450. Kali dengan 2, 900. Present sendiri punya account of course dah dapat RM50. Lepas tu dan orang kata pairing dapat RM30 kali 10 sebab L4 kan? Jadi dapat 300. Key in bonus dah tentu dapat. Booster bonus dah dapat. Unilevel sponsor dapat lagi. Total 1490 dah dapat rebate. Maknanya contoh, kalau kita beli barang dekat luar, dekat pasar raya ke mana ke, jarang-jarang lah kita dapat cashback. Yang ni kita dapat cashback balik. Kita dah keluar modal, lepas tu kita beli barang, kita makan produk tu dan kita dapat cashback 1490. Best ke best? Best sangat. Okay, anda dah dapat produk bernilai 7,800, anda dapat 60 kotak, boleh makan satu family. So kita boleh prevent dan protect satu family kita. Bagus ke bagus? Bagus sangat. So langkah pertama, guna produk jadi testimoni sendiri. Boleh ke boleh? Dan seterusnya, step 2, share your story. Dah makan, dah rasa, nampak macam dah ramping lah. Orang perasan. Kulit you semakin glowing lah. Tak pakai spek kan orang akan perasan tau perubahan-perubahan badan kita. Silap lah kalau dia tanya. Kita terus akan sponsor dia kan. Okay, so dekat sini anda dah rasa anda boleh share daripada hati nurani anda. Okay, jadi dekat sini bila anda share tak payah ramai-ramai. Anda share dengan 6 orang aja kan, yang suka buat bisnes, yang percayakan anda dan yang penting ada duit. Kan? Okey, ada 3 kriteria ni, 3 dalam handphone anda tu ada 3 kriteria ni, anda terus share dengan diorang daripada hati nurani anda. Diorang pun duplikasi benda yang sama. Diorang ambil Lumista 4 3 account. Dalam kes ni, mungkin anda sponsor 6 kan, tapi susun betul-betul. Kita nak susun ni kena strategi kena betul. Kalau tak kan, orang kata kita sebenarnya kita nak maximizekan income lah. Jadi susunan ni kita suggest apa nama macam ni. 6 tapi susunan dia macam gini. Jadi bila kita susun macam ni, ingat setiap orang ni akan buka 3 account, betul? Bila dia buka 3 account, kita dapat income berapa? Wow. Tengok belah kanan ni, kita dapat income 9,360. Bayangkan kan, Puan Zaimah dah dapat 9,360. Puan Zaimah dapat lagi, sebelum tu dapat cashback 1,470 tadi yang first. Sekarang step tu dapat 9,300. So total Puan Zaimah dapat berapa? Dapat RM10,830. Best ke best? Best sangat. Okey, jadi bila dapat 10,830 ni, okey, maksudnya apa? Maksudnya kita sebenarnya dah balik modal, betul? Lepas tu, modal kita berapa? 7,200. Kita dah in profit tau. In profit position sebanyak 3,630. Makan dah lah free. Dah free lah consider. Modal dah dapat. Profit lagi dapat 3,600. Siapalah nak bagi? Nampak ke tak nampak ke ni? Kan? Okay. Lepas tu, ni saya nak cerita kalau lah kita tengok Unilevel bonus sponsor sahaja dengan duplikasi 6, Puan Zaimah share dengan 6 orang. 6 orang tu sign up. 6 orang tu kita bantu dia pula duplikasi. Yang sama juga. 6 orang lagi. Dapat 36 orang. 6 orang lagi. 216. Dan seterusnya. Okay. Dan seterusnya sampai level ke-15. Yang mana orang kata kalau lah perfect hierarchy terjadi macam gini, dan ada yang ambil Lumista 2, ada yang ambil Lumista 3, ada yang ambil Lumista 4. Dia punya range saya tak reti nak sebut dan tak boleh nak baca, calculator pun meletup nak baca nombor-nombor ni banyak sangat. Tapi senang cerita lah. Senang cerita kalaulah perkara ni tak, biasanya takkan mungkin jadi perfect hierarchy. Jadi kita ambil percentage dia 0.0001%. Oh, banyaknya kosong je lah. Kan dia punya possibility tu pasti jadi kan. Jadi 0.001% pun kalau orang ambil Lumista 2 pun kita dah dapat 500,000, setengah juta. Kalau Lumista 3 pakat-pakat ambil package Lumista 3 dapat 2.8 million. Kalau ambil package Lumista 4 8.4 juta. Wow. Banyak tu. So berapa cepat anda nak dapat income tu? Berapa cepat anda nak dapat. Sooner or later kalau kita keep on, orang kata menjalankan bisnes ni, insyaAllah tidak mustahil untuk kita memang dapat chance untuk collect 8.4 juta. Anyway, it's already proven, you see, in the industry whether we want it or not and whether we want it fast
or we want it slow? Of course, we want it fast, right? So duplication is important. That's why budaya dan juga education system selain daripada produk yang bercakap dan marketing plan yang sangat orang kata adil ni, itu penting, elemen penting dalam Luminova Global So, selain daripada tu kita ada reward point yang I cakap tadi, ingat tak? Okay, reward point ni kita collect dan kita boleh redeem. Redeem kau suka bila-bila masa je, asalkan ada point. So, kalau 15 point boleh dapat 500 tunai. Okay, sampailah nak smartphone ke, nak orang kata motosikal ke, atau nak kereta ke, nak rumah ke, sampailah ke wang tunai bernilai 1 juta ringgit. Wow! Wah, Kan? So, anda boleh sebenarnya claim yang mana satu asalkan anda point. Contoh, anda ada 300 point. Tapi anda tak nak beli motosikal. Anda nak laptop. So, anda redeem lah 100 point tu. Ada lagi 200 point kan? Dia tak expired Dia tidak orang kata flush. Dia memang ada kat situ menunggu untuk anda redeem seterusnya. Nampak ke nampak? Alright. So dekat sini best. Kita boleh pergi travel, kita boleh redeem macam-macam barang yang sesuai untuk anda. Okay. So seterusnya, okay, kalau rebate pula, okay, kalau kita maintain, okay, maintenance is important. Untuk company to sustain and dalam masa yang sama untuk kita sebagai leader, kita pun nak asyuk juga nak passive income juga kan. Kalau orang beli sekali semua hidup, lepas tu tak ada repeat order, pengsan juga itu macam. Jenuh kan. Jadi of course maintenance is important. Jadi dekat sini maintenance kita bagi dua option. Untuk orang baru yang belum ada income, boleh maintain separuh bulan. Untuk orang yang ada income, boleh maintain 1 bulan. So, option dia separuh bulan ataupun 1 bulan. Okay, yang separuh bulan bernilai RM110 je. Dapat rebate RM7.50. 15 hari punya maintenance period, valid for 15 days. Dan anda dapat 1 kotak. Best ke best. Dan seterusnya untuk orang yang maintain, orang kata sebulan dapat 2 kotak dengan rebate RM15. Okay, maintain ni penting. We believe that produk, dia bukan satu produk yang macam you makan satu hari, kan you makan sekali terus jadi Superman. No. Atau macam Popeye tu, dia minum spinach tu terus jadi Popeye. Macam tu. Orang kata itu dalam kartun boleh lah. Kita nak rawat diri ni, kita kena buat secara konsisten setiap hari. Setiap hari maintain, makan macam tu. Kalau drastik sangat body kita pun tak boleh terima. Nampak tak? Jadi of course maintenance ni membantu untuk kita consume the product because we believe in the product works. Okay, we believe in the product. We should consume it on every single month kita beli dan consume. Untuk family kita pun, kesihatan family kita. Nampak ke nampak? Right. So, kita ada Mr. Fear. Mr. Fear. Hello Mr. Fear. Okay, great business. I like this. Saya dari Jakarta. Bapak, saya begitu mau ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Saya sering nonton itu sinetron, makanya saya seringkali ingin sekali ya ketemu sama orang-orang Indonesia dan kita ingin perkenalkan kita punya perusahaan kepada semua di Indonesia ya. Kami nantikan pasaran Indonesia, Pak. Ya, sebetulnya kita lagi berusaha untuk sampai ke Indonesia. Jadi makanya stay tune ya Pak, kerana kita akan uruskan segala legitasi di sana ya. Nampak? Itulah bergunanya menonton sinetron berhasil juga kan. Okay, so dekat sini seterusnya, okay, kita ada simulasi untuk unilevel maintenance bonus. Yang ini sebelah kaki pun terpaksa terima bonus. Okay, contohnya macam ni Setiap ni level menandakan paras level. Kalau anda sign up untuk Lumista 1, anda hanya dapat 2 level. Lumista 2 untuk sampai 4 level. Lumista 3 sampai 7 level. Lumista 4 dia memang boleh makan sampai 12 level. Jadi, katalah contoh. Kita tadi duplikasi 6 kan? Kita punya formula 166, you see? So, 166. Okay, katalah contoh perfect hierarchy lah. Perfect hierarchy. Okay, whether you want to do it within 12 months or you want to do it within 12 days or 12 years, it depends on you, right? So the bonuses are here, okay, as stated. Jadi bonus kita, kalau kita campur-campurkan semua sekali ni, in total, alamak tak boleh baca lah berapa ni. Saya tekan kalkulator pun, kalkulator boleh meletup ni kan. Saya tak tahulah nak baca sebab banyak sangat nombor. And it is impossible to have perfect hierarchy. But anyway, let's say,
Even so, kita katalah contoh 10% lah berlaku. Walaupun 10% berlaku, kita ada 10 juta. Oh, maksudnya yang tadi tu 100 juta lah 100 juta. So, sebetulnya bonus adalah 100 juta. Makanya kalau berlaku 10%, bisa ngomong Jakarta, bisa ngomong Indonesia, bisa ya Pak? Ya. Kalau bisa berlaku 10% sahaja, kita dapat 10 juta. Ini terpaksa terima. And terpaksa terima ini on monthly basis ya. Sebab kan orang maintain tiap-tiap bulan kan. Kalau tak 10% pun kita turun, kasih turun lagi. 1%. 1% is about a million a month. You see? Or even kita turun lagi 0.5%, makanya kita mendapatkan setengah juta, bukan rupiah Pak. Ini ringgit Malaysia ya. Ini ringgit Malaysia. Jadi setengah juta ringgit Malaysia sebulan. Ya. Atau yang lagi turun lagi. 0.1%, 100,000 ringgit. Wow. 100,000 ringgit setiap bulan. Itu untuk maintain bonus je, belum kira benda-benda lain lagi. Best ke best? Best sangat. Buat tak buat je macam tu dia. Okey, dan ini adalah untuk stokis-stokis ni sebenarnya. Bapa, Ibu, Tuan-Puan, Datuk Datin semua. Okey, saya nak cakap bahawa stokis ni kita tak buka untuk semua forever. Kita buka untuk hanya had kepada 30 yang pertama. Okey, 30 yang pertama. Sekarang kita dah ada beberapa stokis dah. Okey. Jadi untuk stokis ni hanya dengan 9,600 dah boleh jadi stokis. Yes, 9,600 je. Lepas tu of course lah stokis. Takkan nak buka package kecil. Mestilah package besar, Lumista 4, right? And then the best part is you dapat jumlah produk 9,600, jumlah pin pun dapat 9,600. So maknanya you ni sebenarnya tukang bagi produk je. Orang, hello madam, Madam Tan, I nak collect my product. Dia pula ambil Lumista 4. So how much you get? 75 ringgit just handing over the product. You see? Just handing over the product, you get 75 ringgit. Okay? Memang best lah. Betul tak? Kalau Lumista 1, RM2.50. Kalau Lumista 2, RM5. Kalau Lumista 3, RM50. Dan Lumista 4, RM75. Hanya bagi produk je. Apa yang susah sangat kan? Best ke best? Best sangat. Cepat-cepat grab. Siapa yang nak jadi stokis tu? Come on, come on, come on. Before kita dah complete 30, tak buka lagi. Tak buka lagi. Okay? Kalau tidak nanti kebanjiran stokis pula. Okay, to summarize this, okay, kita ada 4 package. So of course lah, kalau orang yang serius, orang yang berani, orang yang memang nampak, orang akan ambil Lumista 4 sebab dia boleh unlock semua potential income. Especially kalau saya, mesti saya nak jadi stokis kan. Tambah sikit je kita boleh jadi stokis. Lalang nak buka 3 account pun. Right? Ataupun orang kata, kalau kita nak consider lah Lumista 3 boleh lah, tapi ada lah poin-poin yang tak dapat, macam reward point, buat apa tak dapat kan, tengok orang lain je dapat, tak best lah. Lepas tu makan level pun ada limit dia, tak best lah kan. Okay. Tapi terpulang kepada anda selesa mana dan anda punya orang kata your own budget. Tapi kalau orang yang betul-betul percaya dan nampak opportunity, dia tak pandang yang lain, dia akan nampak Lumista 4 sahaja. Now, let's talk about the orang kata withdrawal. Yang paling bagusnya, kita ada button withdrawal, guys. Okay, kebanyakan tempat tu kena beli point, kena exchange point. Contoh macam kita dah top leader. Semua network dah jalan auto. Tiap-tiap bulan dapat point. Team pun nak tukar point kita. Alah, pening lah. Macam mana nak cairkan pin ni kan? Point ni. So, pertama, dekat sini kita tak. Kita one to one. Okay, one to one. Maksudnya, setiap ringgit yang anda dapat RM1 juga. One to one one to one. Dan anda dapat 100% of your payout. Kalau anda dapat income 1 juta, 1 juta lah anda dapat. Okay. Cuma nak bagi tahu ni, kena faham kat sini. Anda memang dapat 100%. Tapi untuk, orang kata 60 hari yang pertama, anda tak payah maintain tau. Free. Sebab apa? Company bagi booster untuk anda kau buat network dekat situ dalam tempoh 60 hari. 2 bulan lah tak payah maintain. Selepas itu, okay, anda perlu maintain. Namun, kita akan ambil sikit-sikit je. Ambil sikit-sikit berapa? 10% sahaja daripada income anda. Contoh. Okay, katalah kita dapat income 1,000. Kita ambil 10%, RM100 lah. Lagi minggu depan turun jadi 500. RM500 income kita. Ataupun dia memang income kita sekarang ni, for your information, income kita adalah real time tau, real time. Dan kita bukan bayar monthly, tak. Kita sebenarnya
income masuk real time. Withdrawal untuk sekarang adalah 1 minggu 1 kali. Tak lama je lagi boleh withdraw hari-hari. Best ke best? Best sangat. Saya suka buat kerja macam tu sebab kita buat kerja network, nak ke hulu, nak ke hilir, petrol, tol, flight, apa semua, hotel, bagai. Mana cekau. Jadi kalau kita buat kerja dapat orang kata hari ni buat kerja, besok dapat duit, itu sudah bagus. Kita tak lama je lagi kita boleh withdraw hari-hari. Okay, so dekat contoh hari ni saya punya income RM500, company akan ambil 10% which is RM50 masuk ke reserve wallet. Cukup je 200, dah cukup, tutup. Company takkan didak lagi, 100% saya ambil. 100% saya ambil, 100% saya ambil. Nampak ke nampak? Faham ke faham? Okay. So dekat sini, berapa minimum pengeluaran? Okay, saya ada pengalaman. Minimum pengeluaran masa yang lama tu RM49.90. Minimum pengeluaran RM50. Saya ada duit RM49.90. Alamak, tengok je lah kan. Contoh lah kan. Tapi biasanya kita income ratus-ratus ribu lah sebulan. Mana mahunya RM50. Tetapi kalau kejadian begitu berlaku, termenung lah sebab withdrawal RM50 minimum. Tapi kita ada RM49.90. Alamak kan. Tapi kat sini tak ada. Kat sini kita takkan tahan duit orang. Kita takkan ambil duit orang. Kita memang nak bagi semua. Minimum pengeluaran hanya RM5 sahaja. Dan charge pengeluaran kita sangatlah orang kata rendah. Antara yang terendah dalam pasaran. Iaitu charge kita hanya RM2 je. RM2 je tau. Sekali withdraw RM2. Kalaulah income tu RM5. Tolak dengan RM2 charge pengeluaran, ada lagi lah RM3. Bolehlah beli teh tarik. Betul ke betul? Macam tu. Nampak? Okay. So jelas Dan seterusnya, okay, kita ada Luminova Academy by Nova Success System, yang mana kita ada support system dan juga reward system kita, education, training, events and culture. Okay. Okay, kat sini kita nak bagi tahu anda, dalam Luminova ni anda hanya follow sahaja 3 step mudah. Duplikasi saja. Yang pertama, jadi ambassador. Guna produk dan jadi testimoni sendiri. Yang kedua, share your story. Gunalah segala tools yang kita ada. Lepas tu, kita share kepada 6 rakan kita. Okay. Lepas tu, kita balik modal dan nikmati produk percuma. Yang seterusnya, duplikasi Formula 166 itu tadi dan join in dalam plug into the system of Luminova Academy, kita punya Nova Success System. Hadiri latihan dan ajak pasukan untuk turut serta. Barulah the system work itself. Kalau kita ada tim yang pandai, dia tak payah heret anda nak kulu kilir. Dan sebenarnya anda boleh gunakan ni Zoom malam ni kan, anda tak payah susah. Okey, anda jadi Kementerian Pengangkutan, kami jadi Kementerian Penerangan. Senang ke senang? Allah, bukan susah pun. Nak hajak orang tengok Zoom. Betul-betul. Lepas tu diorang register dekat anda dapat komisen. Macam tu nak kembangkan network dengan cepat dan besar. Pantas. Okey, gunakan leverage je dekat semua aktiviti company. Nampak? Okey, dan di sini kita memang sediakan aktiviti kita, iaitu kita ada BOP dalam bahasa Malaysia setiap hari Isnin jam 9 malam. Untuk English, kita ada sebab macam tim Ghana, dia memang nak dia punya waktu tu specific for their country. Because dia punya country tu tak sama dengan kita. Jadi macam India ke Bangladesh ke, dia nak specific waktu. So kalau anda ada nak request untuk English BOP, just let me know. InsyaAllah I boleh support. Okay, just let me know early. Okay, tapi kalau negara-negara lain tu dia akan buatlah pukul berapa pagi, pukul 3 pagi ke apa ke, kita support kat situ. Okay, untuk hari Khamis, okay, minggu pertama kita ada product knowledge. Kalau nak tahu deep tentang teknologi produk, bahan, apa-apalah tentang produk tu, semuanya, cara makan dan sebagainya, testimoni lebih banyak lagi. Waktu product knowledge training pada minggu pertama. Minggu kedua adalah tentang marketing plan. Kita bongkarkan semua 12 marketing plan. Anda boleh tengok secara deep. Dan minggu ketiga adalah minggu ketiga dan keempat lebih kepada kita punya Nova Success System, yang mana kita ada 28 modul yang kita akan bentangkan satu persatu. Okey, satu persatu. Macam mana kita nak duplikasi, macam mana kita nak buat dengan cepat dan pantas, macam mana kita nak simplifykan cara. Dia tak perlu nak invent. Kita kena go back to basic lah. Okay, go back to basic. Benda tu memang proven, kita follow through je. Nampak ke nampak? Alright. Dan seterusnya, kita memang dah sediakan
okey, semua social media, lepas tu tools, okey, macam banting banner, video, presentation slide, booklet. Booklet kita baru sampai hari ni fresh from the oven. Siapa nak cepat sebab tak banyak yang ada, I tell you. Banyak dah, ramai dah PM. Nak 10 lah, nak 50 lah, nak 100. Kalau habis jangan marah Okey, lepas tu kita juga ada kita punya sistem back office kita yang dah ready. Anda boleh nampak hierarchy, anda nampak anda punya payout dan sebagainya dah ready jadi di situ adalah antara kelebihan Luminova Global. Okay, so kita ada campaign and reward. Saya challenge untuk mereka yang orang kata saya senang sangat yang ni mulai 1 September kemarin sehingga 31 Disember, masih tak lambat lagi untuk anda join in the campaign. Hanya perlukan income terkumpul sebanyak RM5,000. Alamak, sikitnya kan. RM5,000 pun dah dapat naik cruise. Itulah Luminova ni bermurah hati. Kita sebenarnya nak bagi je kan. Jadi dengan income accumulate sebanyak RM5,000, okay, sehinggalah 31 Disember ni, anda layak untuk naik cruise bersama dengan kami 3 hari 2 malam, 3 kali makan buffet. Ambil. Kan tak apa makan banyak. Sebab apa? Kita kan ada detox. Jangan risau, okay? So, marilah kita bersantai-santai, bermesra-mesra, kenal-kenal. Sebab dekat dalam dunia networking, Luminova Global ni, kita sangat-sangat, satuan tu sangat penting. One big team, one big family. Dan kita sukakan culture yang happy-happy. Kan? Jadi, jom kita ramai-ramai naik cruise tu. Okay, 3 hari 2 malam. Okay, untuk income sebanyak RM5,000 terkumpul, memang boleh sangat tu. Dan seterusnya testimoni. Tak tu pun memanglah kita makan produk kan. Apa salahnya kita dapat hadiah? Makan produk dapat hadiah lagi. Hadiah apa ni? Hadiah cash sebanyak RM50, RM150, RM300, RM500 dengan cabutan bertuah. Syarat dia adalah mestilah member, jadi ahli. Yang kedua, guna produk selama at least 1 minggu. 1 minggu je. Sebab ada produk kita yang nampak hasil dalam tempoh 1 minggu. Dia bergantung dengan body orang lah. Kalau orang tu kadang-kadang ada nampak 1 minggu, ada orang nampak 1 hari, ada nampak 1 bulan, ada nampak lepas tahun baru nampak kan. Jadi tergantung dengan your body system. Asalkan you makan at least minggu, you hantar testimoni you kepada admin. Okay, admin akan daftarkan anda untuk lucky draw. Masalahnya dapat cash. Nak kena? Cepat. Okay, hantarkan dalam bentuk apa? Video ke atau gambar before after ke? Macam tu. Video janganlah sejam. Ayo kan. Itu dah macam ceramah apa kan. Ini kita ambil yang pendek-pendek aja, maksimum orang kata dalam seminit lah. Tapi sebaik-baiknya 30 saat. 30 saat punya video cantik. Kan, before and after gambar tak kisahlah. Lepas tu teks testimoni tersebut. Boleh ke boleh? Boleh sangat. Seterusnya kita ada Nova Success System yang kita adakan. Okay? Kita ada event setiap quarter, kita ada convention setiap tahun, dan kita ada orang kata certificates, achievement awards, dan kita ada quiz, kita ada assessment, kita ada feedback untuk make sure kita sentiasa improvise daripada masa ke semasa, dan kita ada customer service dan sebagainya. Jadi dah lengkap dah sistem kita. Nak apa lagi? Okey, ini antaranya yang kita ada. Kalau anda nampak ni BOP English, kita ada untuk marketing plan. Kita ada lead training yang akan diadakan pada 1 November hari Sabtu ni di Bangi Convention Center. Siapa belum sign up kat sini? 32 orang ni. Siapa yang belum sign up? Datang cepat-cepat. Sebab apa? Memang kita datangkan semua speaker-speaker hebat yang akan bantu anda. Kalau keluar tu daripada situ memang insya-Allah. Yang pertama boleh balik modal. Okey, kalau buatlah mesti buatlah. Dan yang kedua, anda boleh mencipta sejarah. Kalau belum break your own personal record, di sini anda boleh break your own personal record. Kalau belum cecah income ratus ribu sebulan ataupun jutawan. Inilah dia punya first step. Dia kena masuk dalam kita punya lead training 1.0. Dia lain pada yang lain. Kalau nak tahu apa lain, anda kena hadir sendiri sebab speaker-speaker yang kita datangkan bukan sekadar kita punya CMO, CEO ataupun CEO. Kita ada juga speaker-speaker lain yang kita rahsiakan. Kita bagi teaser je tau. Nak tahu? Nak tahu pun datang. Sebab apa? Harga tiket dia RM50 je. Dengan RM50 ni anda dapat shaker dan juga anda dapat
produk sampel Moriva dan juga Nova X. Nak tahu rasa dia macam mana? Oh, sedap. Anda kena cuba produk tu. Yang pertama. Yang kedua, anda dapat ilmu RM50. RM50 pun tak boleh cover cost. Sebenarnya kami nak bagi free. Tapi itu sebagai komitmen untuk anda hadir. Jadi, kita sediakan makan 3 kali. Lepas tu dengan ilmu yang bernilai ribuan ringgit. Come on. Come on. Saya biasa pergi training memang kena bayar ribu-riban punya. Ini RM50 ni saya kata, alamak, kalau tak datang memang rugi sebab speaker yang datang ni memang proven, millionaires yang memang dah create history, orang kata, create record. Jadi kalau anda tak belajar daripada orang-orang hebat ni, anda yang rugi. Alright? Jangan kata hakak tak payung, okay? Kita juga ada untuk BOP Malay, kita ada product knowledge training dan kita ada road tour. Okay, road tour oleh CEO, CEO dan juga CMO kita, okay, ke seluruh Malaysia. So stay tune, pastikan anda sign up dan minta anda punya sponsor untuk masukkan anda dekat dalam sistem kami, terutamanya dalam WhatsApp group, supaya anda tak terlepas information. Now, masa sudah time, okay, tepat jam 10. Oi, tepat-tepat ni. Start pukul 9, habis pukul 9. Cantik, cantik, cantik sangat. Okay, so sekarang saya nak cerita apa benda bulat-bulat ni, sate ke? Ya, dekat sistem binary kan cucuk sate senang je. Dia macam ni. Ini saya ataupun anda punya sponsor. Dia ajak anda malam ni. Dia kata, mainlah register. Lepas tu anda kata tak apalah, nak tengok anak bulan lah, nak tengok apa, nak tengok apalah, tak tahulah alasan-alasan anda kan. Anda sepatutnya register kat sini. Tapi disebabkan anak nak tunggu, nak fikir dulu, nak analyze sampai paralyze kan. Tiba-tiba tim Indonesia ya, Bapak Ibu ya, sudah register di sini. Makanya yang seterusnya dari Johor, dari Singapura, dari Vietnam, dari Kelantan, dari Penang, dari Bangladesh. Habis dah register ni. Patutnya anda kat tempat yang merah tu. Last sekali bukan kat tempat merah tu, dekat Tang X tu. Kat situ perginya. Rugilah, rugi sangat-sangat yang amat. Nasib baik kat situ. Patut-patut dah pergi ke ground floor dah. Dan we never know siapa yang nampak business opportunity Luminova ni, dia akan grab dan dia akan buat bersungguh-sungguh. Dia pula yang akan menjadi Superman. Anda hanya perlu 2 orang je dalam binary. Satu kiri, satu kanan. Satu Superman, satu Superwoman. Meletup. Terpaksalah terima income. Dan sebenarnya kalau anda nak lock position malam ni pun, anda boleh. Sebab apa? Walaupun sebelah kaki terpaksa terima income. Pasif dekat sini. Nak buat macam mana? Sebab Luminova bermurah hati. Jadi lock your position malam ni juga. Kalau boleh buka 3 akaun terus, jangan fikir banyak-banyak. Jangan fikir banyak-banyak. Fast action, fast result. Okay, inilah antara potential income anda, we never know. So, grab the opportunity before it's too late. So now, orang kata, kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan anda, siapa lagi? Lock kedudukan anda hari ini juga. Pastikan anda bagi tahu dekat orang yang ajak anda pada malam ni, untuk anda register malam ni juga. Saya nampak dekat dalam chat room agaknya dah tengah kat situ kan. Tutup sikit mulut, takut lalat masuk. Okey, anda dah excited, jangan tunggu-tunggu. Okey, register terus malam ni. Alright? So, last but not least, ada ke soalan-soalan nak diutarakan? Kalau tak ada, kita nak end the story. Okay. So, saya harap sangat anda akan hadir untuk sesi kita yang seterusnya pada hari Khamis ni. Sebab kita akan memperkenalkan Nova Success System kita. Dan seterusnya, kita nak jumpa face to face pada 1 November Leap 1.0 yang akan menjadi, Leap kan, dia memang lompatan, lonjakan paradigma pada 1 November hari Sabtu di Bangi Convention Center. Grab the opportunity sebab setahu saya seat dah penuh, dah fully paid 50 orang. Tak apalah, kita buka sikit lagi. Siapa yang cepat dia dapat lepas tu jangan nangis kita tutup pintu dah tak muat dah. Takkan nak berdiri 8 jam. Betul-betul. Jadi dekat sini bagi tahu dekat rakan taulan, dan saya nak cakap terus terang antara the success rate dekat dalam dunia network marketing. Yang pertama, orang yang rajin attend event. Itu dia punya success rate dia sangat tinggi. Dia committed untuk attend event. Tak kira lah Zoom macam malam ni ke. Kan ni 30 orang, 31 orang insya-Allah bakal jutawan dekat dalam Luminova. Amin.
Okey, ataupun dekat dalam LEAP 1.0, mereka itulah yang serius, mereka itulah yang bertindak bila dapat peluang, tak payah fikir-fikir lagi, terus buat. Mereka itulah yang akan create kejayaan luar biasa, saya doakan. Jadi, tanpa membuang masa, saya nampak tak ada lagi dah orang kata apa? Dalam chat room tak ada soalan-soalan lagi. Okey, kita jumpa face to face nanti pada 1 November. Bapak ya, dari mana Bapak? Dari Jakarta apa dari Bandung atau dari mana? Jadi kalau bisa Bapak terbang ke sini untuk sama-sama ketemu, okey, di LEAP 1.0 pada 1 November. Okey, hari Sabtu ya Bapak. Silakan kita jemput ya. Jadi itu saja daripada saya pada malam ni. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.